Nak letak untuk kegunaan dapur boleh, ataupun korang punya ruang tamu lah, kat bilik pun boleh. Lepas tu dia ada bagi instruction manual ni, korang boleh follow je kalau korang tak pandai. Okey, ni dia punya pintu dia lah. Pintu dia material plastik, yang ni akrilik kan. Dia jenis gelapnya. Okey, cara nak pasang dia, korang jangan masukkan yang ikut dia punya slot ni. Okey, dia akan lock satu. Kiri yang kanan ni korang masukkan sini ada dia punya lock ni. Okey, lepas tu sebelah belakang dia pun sama lah. Ulang balik step ni untuk sebelah belakang dia. Kat sini dia ada slot dia kan. Korang jangan masukkan kiri dengan kanan ni. Okey, settle untuk satu ni. Lepas tu korang ulang step ni sampai atas. Okey, kita dah siap semua, kita tinggal pasangkan saja. Ini tingkat 2, tingkat 4. Okey, ni tingkat 5. Last sekali, tingkat 6. Memang senang cara nak pasang dia guys. Lepas tu dia ada bagi dia punya handle ni. Masukkan, dia akan lock lah. Bila korang nak ambil korang punya barang tu, korang boleh angkat macam ni. Lepas tu letak balik. Contoh kalau tak nak pakai dia punya pintu ni, boleh masukkan ke dalam. Memang cantik. Akak abang ke, letak makanan-makanan kan, kat dapur ke, mi segera ke, sarden boleh, tak ada masalah. Lepas tu dia bagi 4 biji roda ni untuk tapak bawah dia. Memang senang nak pasang, dia ada macam-macam tingkat. Korang nak 3 tingkat boleh, 4 tingkat, 5 tingkat pun boleh.